Saya Sekaide. Hari ini saya nak share something. Pernah tak terfikir, bila kita sebut Gunung Kinabalu itu setinggi lebih 4,000 meter, dari mana sebenarnya kita mula kira tinggi itu? Ramai orang akan jawab, dari aras laut. Betul. Tapi laut itu bukannya rata sepanjang masa. Air laut naik dan turun. Kita panggil pasang surut. Perubahan ini berlaku sebab tarikan graviti bulan dan matahari ke atas bumi. Bila bulan, matahari dan bumi sebaris, air jadi lebih tinggi daripada biasa. Itu kita panggil air pasang perbani. Kalau posisi mereka bersilang, air jadi rendah. Itu air pasang anak. Jadi bila paras laut sentiasa berubah, macam mana pula kita nak jadikan dia sebagai titik mula untuk kira ketinggian? Inilah sebab kenapa kita perlukan satu aras rujukan tetap. Macam satu lantai maya yang kita semua setuju. Aras ini dikira dari cerapan paras air laut jangka masa panjang. Kadang-kadang ambil masa berbulan, malah bertahun. Jadi, aras inilah yang kita panggil sebagai mean sea level atau aras laut purata. Macam mana nak dapatkan? Saintis dan juruku akan pasang tolok pasang surut di sesuatu lokasi dan rekod paras air secara berterusan, pagi, petang dan malam, selama 18 tahun lamanya. Dari semua data pasang dan surut itu, mereka akan ambil purata. Itu yang jadi titik permulaan untuk semua ukuran ketinggian. Kat Malaysia ini, tolok pasang surut pertama adalah di Port Klang. So, bagaimana pula nak dapatkan ketinggian sesuatu tempat yang jauh daripada laut?